Tengok dia gigit balik. Dia memang. Okay, video terakhir bagi makan kepada Jack Sparrow. Dia dah saling kulit. Okay. Dia dah bersalin kulit, jadi dia memang makan lah. Dah lama dah tak bagi makan kat dia ni, seminggu dah kita balik beraya. Hari ni hari raya keempat kita bagi makan kat dia. Okay, Jack Sparrow settle. Aku nak bagi dekat ular yang tak ada nama ni pula. Seterusnya ular tudung selah yang kedua kan, kita tengok dia nak makan ke tidak. Ini pun dah bersalin kulit. Kita cuba bagi makan dulu. Dia nak ke tidak. Mana dia? Dia nak juga kan. Ni. Kenapa tu? Gigit kepala tu. Okay. Ini pun dah bersalin kulit comel. Jadi kita biar je tu. Bisa dia keluar. Bisa dia keluar dikit. Apa dia suntik masuk dalam badan anak ular tu. Okay. 2 ekor selesai. Okay, ni adalah ular tudung selah yang seterusnya. Kita akan bagi makan, tapi sebelum kita bagi makan kita nak pindah dia ni, naik sangkai dia ni dulu. Baru kita akan bagi makan dekat dia lah. Okay, ni Roy. Ini dah 2 minggu lah dia duduk dalam ni. Jadi kita kena bunyi kuatnya. Jadi untuk Roy ni kita kena angkat dia. Dia nampak macam terkejut sikit. Dia backing sikit. Okay, dia naik dekat atas yang berat ni, nak angkat. Berat sangat ke. Yang ni kita kena angkat slow-slow. Kita tak boleh bagi dia terkejut. Tak boleh bagi dia terkejut. Bila dia terkejut, dia akan jadi agresif. Dia akan jadi agresif. Bila kita angkat, buat dia dah jadi agresif tu. Takkan nak masuk dalam tu balik. Dia dah jadi agresif. Jadi kena angkat slow-slow. Masuk ke dalam sangkar. Okay, kita dah selesai masukkan dia dalam sangkar ni. Jom kita pergi ambil makanan dia pula. Alright, kita bagi makan sawo tikus. Yang lain kita bagi anak ular sawo. Okay. Dia ni lama sangat dah tak makan ni. Kita tengok dia nak makan ke tidak. Jangan bergaduh sudah. Kita lepas balik. Alah, mau keluar. Takut lah. Dia takut dekat king cobra kan. Okay, masuk balik. Roy ni memang lama dia tak makan. 2 ke 3 minggu. Jadi kita letak balik dia ke habitat asal. Kita tengok dia nak makan ke tidak. Dia kejar. Dia kejar. Dia kejar kan. Alhamdulillah. Settle. Nanti dia akan telan tu. Tak cukup seekor ni. Kena bagi banyak ni. Dia gigit balik. Dia telan tu. Dia gigit balik. Alright. Dia gigit balik. Dia memang elok. Okay, kita biar dulu. Kita bagi dia makan. Nak keluar. Yang keluar. Okey, masuk dalam. Okey. Kita biar je dia makan dalam ni. Okey, bye. Okey gang. Roy pun dah start telan makanan dia. Ni dah kata dekat separuh badan dah. Dia telan makanan dia. Okey. Dia terkejut. Kita tengok dia. Dia tertinggal je.
Dalam keadaan macam ni pun dia boleh menyerang juga. Tapi dia tidak boleh nak menggigit kita. Okey, dah. Kata tu saja video ramai yang request nak tengok sampai habis makan. Jadi aku tunggu hari ni sejam. Nak pastikan dia ni makan sampai habis. Okey, jumpa di next video. Support King Cobra channel dah. Bye bye.